Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam sesi temu bual pada hari ini. Saya Nur Aklili Atisha binti Muhammad Nasir dari IPG Kampus Ilmu Khas dan pada hari ini saya akan berkongsi tentang produk digital yang telah saya bangunkan melalui pendekatan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna iaitu KPPB. Jadi produk digital ini merupakan hasil integrasi daripada dua kursus iaitu kursus asas pembelajaran digital GAPD 1032 dan juga kemahiran belajar GKEB 1072. Jadi pada hari ini saya akan menemu bual kamu berdua bagi tugasan yang kedua iaitu kursus GKEB 1072. Di mana dalam kursus ini saya telah mempelajari pelbagai strategi pembelajaran dan alat kemahiran berfikir yang membantu pelajar menyusun, menganalisis serta memahami maklumat dengan lebih sistematik. Jadi melalui pendekatan KPPB ini, saya menggabungkan kedua-dua kursus ini dalam satu tugasan. Pendekatan ini bukan sekadar menghasilkan produk digital semata-mata, malah membolehkan saya mengaplikasikan kemahiran berfikir, komunikasi, penggunaan teknologi dan juga pembelajaran yang lebih bermakna. Jadi seperti yang kamu berdua lihat, skrin yang saya paparkan ini, tema produk digital yang saya bangunkan ialah Guru Bitara Nadi Negara Menjana Transformasi Pembelajaran Digital. Okay, bagi mendapatkan pandangan daripada perspektif yang berbeza, saya telah menjemput dua orang rakan saya untuk bersama-sama dalam sesi temu bual ini. Okay, baiklah, yang pertama saudari Miftahul Atika daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail yang mengambil bidang pendidikan seni visual. Betul? Ya, betul-betul. Okey. Dan kemudian yang kedua ialah Nur Anis Najihah binti Mazri iaitu pelajar daripada Universiti Teknologi MARA UiTM cawangan Macang Kelantan dalam bidang perakaunan. Betul ke saudari? Betul-betul. Okey, kalau boleh sebelum kita mulalah, boleh tak awak berdua perkenalkan dirilah sedikit sebanyak tentang background latar belakang pembelajaran. Kita mulakan dengan Miftahul Atikah dahulu. Macam perkenalkan nama, perkenalkan kos, macam tu je. Okey, Miftahul Atikah. Baiklah, terima kasih Lily. Saya berasa sangat gembira kerana diberi peluang untuk berkongsi pandangan mengenai alat kemahiran berfikir dan pembelajaran digital. Okey, jadi seperti yang kita tahu, Atikah juga orang kata bakal menjadi seorang guru sama macam saya. Cuma kita bidangnya berbeza. Saya bidang bahasa Melayu dan Atikah juga bidang pendidikan seni visual. Jadi kita akan lihat bagaimana kita mengaplikasikan alat kemahiran berfikir dalam kita punya pembelajaran lah. Okay, seterusnya Anis Najihah, boleh saya nak tahu sikit awak punya latar belakang pendidikan. Terima kasih Lily. Saya Nur Anis Najihah binti Mazri. Saya belajar di UiTM Teknologi MARA Macang Kelantan. Saya mengambil jurusan accountant. Kamu? Okey, baiklah. Okay, sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut, saya ingin menunjukkan sedikitlah saya punya paparan Google Slide yang telah saya hasilkan. Okey, ni ialah laman utama. Okey, ini merupakan tugasan 2 itu penghasilan produk. Dia punya tema dia ialah Guru Bitara Nadi Negara Menjana Transformasi Pembelajaran Digital. Jadi saya akan dedahkanlah sedikit apa itu Guru Bitara, apa itu transformasi digital dan juga RPM, iaitu rancangan pendidikan Malaysia yang baru. Okey, baiklah. Guru Bitara ini sebenarnya bermaksud guru yang ada prestasi yang tinggi, profesional yang unggul, pembimbing, pemimpin dan juga pembentuk siasat murid
secara menyeluruh bagi melahirkan generasi yang berilmu dan juga berakhlak mulia. Antara ciri guru bitara ialah berilmu pengetahuan mendalam, kreatif dan juga inovatif, mahir menggunakan kemahiran digital dan teknologi seiring dengan perkembangan zaman, sentiasa refleksi dan melakukan penambahbaikan terhadap amalan pengajaran atau pedagogi. Seterusnya, profesionalisme dan juga berintegriti tinggi, dan akhir sekali peka terhadap perbezaan tahap kebolehan murid dan PDP inklusif. Jadi peranan guru ni ialah sebagai pemudah cara meningkatkan kualiti pendidikan melalui inovasi PDP, membentuk pelajar berdaya saing, berilmu dan berakhlak mulia, dan menjadi contohlah kepada anak-anak murid nanti. Okey. Seterusnya ialah transformasi digital. Apa itu transformasi digital? Okey, transformasi pembelajaran digital ini merujuk kepada penggunaan teknologi digital secara holistik, secara menyeluruh dalam proses pengajaran, pembelajaran dan juga pentaksiran bagi meningkatkan keberkesanan dalam pendidikan. Jadi objektifnya ialah guru ni dia guna pendekatan digital ni untuk melahirkan murid yang cerdik digital, yang mampu menguasai kemahiran teknologi dan menggunakannya secara beretika. Yang kedua pula ialah dapat merapatkan jurang digital dengan menyediakan akses internet, dan seterusnya dapat memperkasakan lagilah kemahiran guru digital. Okey, seterusnya rancangan pendidikan Malaysia iaitu RPM pula. Okey, sebenarnya RPM ni baru je lah diperkenalkan menggantikan kita punya rancangan pendidikan yang lama. Okay, dia merupakan Pelan Pembangunan selama 10 tahun kalau tak silap saya. Okay, yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang merupakan sebuah rancangan strategik pendidikan nasional yang melibatkan keseluruhan ekosistem pendidikan negara daripada peringkat sekolah hingga pendidikan tinggi. Okay, jadi inilah kita punya sedikit lah tentang RPM. Ada fokus utama dia ialah pemerkasaan murid, transformasi guru, pemerkasaan sekolah, infrastruktur digital dan juga tadbir urus. Okey. Ni ialah pengenalan lah kepada kita punya tajuk. Okey, yang kedua pula kita lihat kepada sumber rujukan ataupun inspirasi lah daripada maklumat-maklumat tentang guru bitara nadi negara, tentang transformasi digital dan juga RPM. Saya telah kumpulkan pelbagai sumber dan saya mengaplikasikan sumber tersebut dalam pelbagai kaedah mengambil nota. Okey. Okey, ini seperti yang anda boleh lihat. Saya nak tanya, jelas ke suara saya? Boleh respon tak? Jelas? Okey. Okey, ni saya punya apa? Kaedah mengambil nota saya. Saya kumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber, contohnya seperti akhbar, YouTube, seperti jurnal, artikel saya kumpulkan dan saya padatkan menjadi nota mengikut pelbagai kaedah nota lah. Contohnya ini kaedah carta, kaedah rangka. Okey. Jadi selain itu, saya juga turut menyediakan alat kemahiran berfikir yang menjadi fokus utamalah kita punya temu bual pada hari ini. Okey. Saya berharap melalui penyusunan ini pengguna dapat memperoleh maklumat secara lebih teratur dan juga mudah difahami. Okey, fokus utama kita punya temu bual pada hari ini ialah produk digital yang saya hasilkan, iaitu yang merangkumi alat kemahiran berfikir. Jadi alat kemahiran fikir yang saya pilih ialah peta pokok. Jadi ini ialah alat kemahiran berfikir yang saya hasilkan. Okey, sebelum memilih peta pokok, saya sebenarnya telah mempertimbangkan beberapa alat kemahiran berfikir yang lain seperti peta minda, peta buih dan juga carta alim. Namun setelah meneliti kandungan tajuk ini, saya mendapati peta pokok ni merupakan pilihan yang paling sesuai. Kenapa saya berkata sedemikian? Kerana tajuk Guru Bitara Nadi Negara menjana transformasi pembelajaran digital ini mengandungi banyak sangat maklumat yang perlu kita kategorikan mengikut fokus tertentu. Jadi peta pokok ni bagi saya sangat sesuai lah digunakan kerana fungsinya lebih mengelaskan maklumat daripada umum kepada yang lebih khusus. Jadi melalui kaedah ini,
maklumat yang saya peroleh itu menjadi lebih tersusun dan juga mudah difahami. Okey, ini ialah peta pokok yang saya hasilkan. Kita ada 3 fokus utama, iaitu guru bitara nadi negara, transformasi pembelajaran digital dan juga RPM. Dia macam ada 3 cabang macam ni lah untuk menunjukkan perkaitan antara isi yang kita buat. Okey, saya akan terangkanlah sedikit mengenai alat kemahiran berfikir saya. Okey, saya meletakkan tajuk utama di bahagian atas sebagai idea utama. Kemudian saya membahagikan maklumat kepada 3 fokus seperti yang awak berdua dapat lihat di sini. Ada 1, 2, 3. Okey, fokus pertama ialah guru bitara nadi negara. Dalam bahagian ini, saya telah mengelaskan maklumat kepada beberapa kategori seperti peranan utama guru, ciri-ciri guru bitara, amalan guru bitara serta hasil dan impak yang dapat dicapai. Okey, daripada peta ini, saya memahami bahawa seorang guru bitara itu bukan sahaja menguasai ilmu, malah mempunyai nilai kepimpinan, kreativiti, inovasi serta sentiasa bersedia meningkatkan kompetensi diri. Okay, seterusnya bagi fokus kedua pula ialah transformasi pembelajaran digital di mana saya mengelaskan maklumat kepada dasar dan hala tuju, guru sebagai pendidik kompeten digital, murid sebagai individu fasih digital, ibu bapa sebagai rakan strategik dan juga enabler utama seperti infrastruktur dan platform digital serta analitik data. Jadi melalui pengelasan ini, saya dapat melihat bahawa transformasi digital bukan hanya bergantung kepada guru semata-mata tetapi memerlukan kerjasama semua pihak. Seterusnya, fokus ketiga ialah Rancangan Pendidikan Malaysia ke-13 iaitu RPM 2026-2035. Jadi dalam bahagian ini saya menghuraikanlah sedikit tentang teras strategik, 5 fokus utama RPM, pendigitalan dan inovasi, fokus teras strategik 3 iaitu pendidik dan juga matlamat akhir RPM. Jadi ketiga-tiga fokus ini apabila kita gabungkan, kita akan mendapatlah satu hasil akhir, iaitu tujuannya untuk melahirkan insan sejahtera yang berilmu, berakhlak, fasih digital, berfikiran kritis, kreatif dan berinovatif bagi memacu pembangunan pendidikan negara. Okey. Jadi semasa saya menghasilkan peta pokok ini, saya mendapati proses memahami maklumat tu menjadi lebih mudah lah sebab daripada maklumat yang banyak-banyak yang saya cari, daripada sumber ilham yang saya cari, saya ringkaskan, padatkan dalam satu peta pokok seperti yang kamu berdua dapat lihat. Okey, baiklah, itu saja saya punya penerangan lah sedikit tentang produk digital iaitu melibatkan alat kemahiran berfikir. Sekarang saya ingin mendapatkan pandangan daripada Atika sendiri dan juga Anis Najihah berdasarkan pengalaman mereka dalam bidang pengajian masing-masing. Okey, saya mulakan dengan Atika dahulu, okey? Okey, baik Atika. Selepas awak melihat peta pokok yang saya hasilkan ini, apakah pandangan awak sebagai seorang pelajar yang mengambil bidang seni visual yang juga merupakan seorang pelajar IPG? Baiklah, terima kasih Lily kepada pertanyaan berikut. Pada pendapat saya, peta pokok memang sangat membantu dalam pembelajaran di IPG. Ramai beranggapan pendidikan seni visual hanya melibatkan lukisan dan menghasilkan karya. Sebenarnya, kami juga mempelajari banyak teori seperti unsur seni, perinsipatan, sejarah seni dan apresiasi seni. Semua topik ini mempunyai banyak kategori. Jadi, saya sering menggunakan peta pokok untuk menggelaskan maklumat tersebut. Sebagai contoh, apabila mempelajari unsur seni, saya akan mengasingkan garisan, rupa, bentuk, warna, ruang, jalinan dan bentuk mengikut kategorinya. Apabila semuanya disusun dengan kemas, saya lebih mudah memahami dan mengingati setiap konsep. Okey Atika, jadi bagi awak lah, apakah kelebihan peta pokok yang awak rasa paling membantu awak? Kelebihan utamanya ialah maklumat menjadi lebih sistematik. Selain itu, saya seorang yang lebih mudah belajar melalui visual.
Jadi peta pokok membantu saya melihat hubungan antara setiap isi dengan lebih jelas. Sebagai bakal guru nanti, saya juga boleh menggunakan peta pokok sebagai bahan bantu mengajar supaya murid lebih mudah memahami isi pembelajaran. Okey, bagaimana pula dengan kekurangan kalau kita guna peta pokok ni? Supaya saya tahu. Bagi saya, peta pokok kurang sesuai jika topik memerlukan penerangan yang sangat panjang ataupun melibatkan proses langkah demi langkah. Dalam situasi seperti ini, saya lebih gemar menggunakan carta alir atau peta minda. Okey. Terima kasih Atika untuk penerangan awak. Okey, seterusnya saya ingin bertanya pula kepada saudari Nur Anis Najia. Okey, sebagai pelajar Universiti Teknologi MARA dalam bidang perakaunan, betul? Ya. Apakah alat kemahiran berfikir yang paling keraplah awak gunakan ketika awak belajar? Terima kasih Atili atas pertanyaan berikut. Kalau saya lebih gemar menggunakan peta minda. Dalam bidang perakaunan, banyak konsep yang saling berkait. Contohnya apabila kita belajar penyantai kewangan, saya akan letakkan tajuk utama di tengah, kemudian saya akan pecahkan kepada aset, liability, equity, hasil dan juga belanja. Daripada setiap cabang tu, saya akan tambah formula dan juga contoh. Cara ni membantu saya memahami keseluruhan topik dan dengan lebih jelas. Okey, kalau boleh saya tahulah dengan lebih terperinci, mengapa awak lebih memilih peta minda berbanding dengan peta pokok? Kalau macam Atikah, dia lebih memilih peta pokok. Ini sebab peta minda dia lebih fleksibel. Saya boleh menggunakan warna, simbol dan juga gambar. Peta minda ni dia membantu saya mengingat formula dengan lebih cepat. Selain itu, saya juga mudah melihat hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Namun begitu, jika terlalu banyak cabang, peta minda boleh menjadi agak berserabut. Okey, saya setuju dengan awak punya pandangan. Okey, Atika, awak ada nak tanya apa-apa ke dengan Anis mengenai alat kemahiran berfikir yang dia guna? Okey. Anis, saya tertarik apabila awak menggunakan warna untuk menghafal formula. Adakah cara itu benar-benar membantu? Anis, awak boleh buka mic? Tak apa. Kita teruskan. Sorry ya. Tak apa. Ya. Bagi menjawab soalan Atikah, ya, saya akan menggunakan warna yang berbeza bagi setiap topik. Apabila bergulang kaji, saya lebih mudah mengingat kerana saya mengaitkan maklumat dengan warna tersebut. Bagaimana pula dengan awak, Atikah? Saya juga menggunakan warna tetapi lebih kepada membezakan kategori dalam peta pokok. Sebagai pelajar seni visual, saya percaya penggunaan warna membantu menarik perhatian dan memudahkan kita memahami sesuatu maklumat. Saya tak sangka pelajar seni visual pun banyak menggunakan alat kemahiran berfikir. Saya ingatkan lebih kepada melukis je. Ramai yang berfikir begitu. Sebenarnya, sebelum menghasilkan karya, kami perlu memahami teori terlebih dahulu. Jadi, alat kemahiran berfikir memang sangat membantu menyusun idea sebelum kami mula berkarya. Oh, begitu. Kalau difikirkan semula, walaupun bidang kita berbeza, kita sebenarnya menggunakan alat kemahiran berfikir untuk tujuan yang sama, iaitu untuk memahami maklumat dengan lebih mudah. Betul. Cuma, alat yang dipilih bergantung kepada jenis maklumat yang dipelajari. Ya, saya setuju. Okey, nampaknya kamu berdua orang kata apa? Boleh berkongsilah pendapat masing-masing tentang alat kemahiran berfikir yang digunakan. Kalau Atika, dia mungkin lebih suka menggunakan peta pokok untuk bidang seni visual. Kalau Anis pula mungkin peta minda. Ya, peta minda. Untuk apa bidang perakaunan. Okey, saya. Okay, jadi sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin bertanya kepada kamu berdua.
Okay, jika suatu hari nanti kamu berdua diberi peluang untuk menjadi seorang pendidik ataupun apa-apa pekerjaan lah yang melibatkan perkongsian ilmu dengan orang lain, adakah kamu berdua akan menggunakan alat kemahiran berfikir dalam pengajaran itu untuk bagi maklumat kepada orang lain tu? Ya, sudah tentu. Sebagai bakal guru pendidikan seni visual, saya ingin menggunakan pelbagai alat kemahiran berfikir supaya murid bukan sahaja menghasilkan karya tetapi turut memahami konsep di sebalik pembelajaran mereka. Ya, walaupun saya bukan bakal guru, saya juga akan menggunakannya apabila berkongsi ilmu dengan rakan-rakan atau semasa membentangkan tugasan. Saya sebenarnya percaya yang maklumat yang disusun dengan baik lebih mudah untuk difahami. Okey, saya pun sangat bersetuju dengan pandangan Atikah dan juga Anis tadi. Sebenarnya sebelum menghasilkan produk digital ni, saya pun telah mempertimbangkanlah lagi beberapa alat kemahiran berfikir lain. Tapi akhirnya saya memilih peta pokok ni sebab tajuk yang saya kena hasilkan ni melibatkan 3 fokus utama yang perlu dipecahkan kepada beberapa kategori kecil. Okay, jadi melalui peta pokok yang saya paparkan tadi, saya dapat melihat dengan jelaslah bagaimana guru bitara, transformasi pembelajaran digital dan juga RPM saling berkait demi melahirkan insan yang sejahtera. Jadi selain membantu saya memahami maklumat, alat ini juga memudahkan proses ulang kaji saya dan membolehkan saya menyampaikan maklumat secara lebih sistematik kepada orang lain. Okey, jadi saya rasa setakat itu sahajalah kita punya perkongsian ataupun temu bual mengenai saya punya tugasan 2 GKEB 1072 ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Atikah dan juga Anis Najiha atas perkongsian yang sangat bernas mengenai alat kemahiran berfikir yang awak berdua sering gunakan ketika belajar. Jadi sebagai kesimpulannya, pendekatan KPPB ini telah membantu saya mengintegrasikan ilmu daripada 2 khusus iaitu JAPD 1032 dan GKEB 1072 melalui penghasilan produk digital menggunakan Google Sites serta aplikasi alat kemahiran berfikir berbentuk peta pokok. Jadi pengalaman ini bagi saya bukan sahaja meningkatkan kemahiran saya dalam menggunakan teknologi digital, malah membantu saya berfikir secara lebih sistematik, kreatif dan juga kritis. Jadi saya berharap produk digital yang saya hasilkan ini dapat memberi manfaatlah kepada pengguna serta menyokong usaha melahirkan guru bitara yang mampu menjana transformasi pembelajaran digital selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Jadi saya rasa itu sahaja untuk temu bual kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Atikah dan juga Anis atas perkongsian tentang alat kemahiran berfikir yang awak sering gunakan. Okey. Sama-sama. Sama.